Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Okey geng, alhamdulillah. Kita turun lagi geng hari ni. Pada tahun baru geng 2026. Untuk peralatan aku ni geng. Aduh, silap. Aku bawa 3 batang joran. Dalam kereta ni ada sebatang. Kan, pasti yang 2 batang ni lah. Tapi yang 1 batang ni, mesin dia semalam aku basuh, aku cuci apa semua. Kan, aku lap-lap apa semua kering. Aku tertinggal tak bawa geng. Tertinggal. Alah hai. Jadi hari ni aku pacak 2 batang je lah geng. Yang ini kita anggap spare je lah. Okey, untuk umpan aku hari ni geng. Macam biasalah, kalau umpan hidup tak ada, aku akan bawa udang mati lah, udang pasar. Okay, udang pasar geng ah. Okay, ada aku beli lebih kurang harga RM10 lah. Udang pasar, aku kupas kulit apa semua. Lepas tu aku letaklah dekat mata kail macam ini geng. Nampak? Udang kupas udang kupas. Okay, samalah, sebelah pun sama juga. Untuk peralatan yang aku bagi turun untuk hari ni geng, macam biasalah peralatan aku yang korang tengok. Okay, 15 kaki Benex Scorpion, reel Shimano Bullseye 9120, reel aku yang paling keramat. Okay, berapa tahun dah pakai, bertahun dah. Aku rasa dah cecah belasan tahun lah, dalam 10 tahun ke atas pakai reel ni. Lepas tu Shimano LX 14.000. Okay, reel yang ni Rode Shimano Swiftcast 425BX. Okay, 425 ni 14 kaki lah. Dalam masa terdekat, tak lama lagi akan keluar lagi Swiftcast 15 kaki ya, 450. Dan apa lagi, aku lupa dah. Tapi tunggu dah lihat Rode baru nanti. Okey, panjang sangat kita bercerita pagi ni. Kita teruskanlah kita punya pancingan surf casting. Okay, hari ni aku ada nak berkongsi lagi yang satu apa? Alah hai, aku dah apa dah. Satu alat. Satu alat untuk kegunaan ni lah, pancingan pantai ni lah, kebiasaannya lah. Kan? Dia boleh membantu mengurangkan apa ni? Tali kita tu berpintal dekat atas kadang berpintal dekat mainline lah, dekat leader lah. Kan? Nanti aku akan tunjuk alat tu. Okay, yang penting sekarang ni kita pacak dulu, kita baling. Rupanya ombak pun boleh tahan. Air jalan pasang geng pagi ni. Air jalan pasang. Nampaknya air pun macam. Tapi kalau ombak macam ni geng, aku suka geng. Ombak dia satu-satu kan. Right. Pacak sini dulu.
Okey. Satu joran sudah. Kita ambil lagi satu batang joran. Akan pacak sebelah sini juga. Selesai 2 batang joran. Mudah-mudahan hari ni ada strike ataupun misi tercapai kah, insya-Allah. Dengan cuaca macam ni yang redup, yang sejuk, alhamdulillah. Sebelah sana pun dah hujan, gelap semacam tu. Dah nampak turun dah hujan dah. Yang penting hari ni pantai dia cantik geng ah. Nampak tenang. Nampak sangat keindahan tu geng pantai hari ni, alhamdulillah. Ikan mayong geng. Ikan mayong di awal tahun geng. Alhamdulillah. Mantap. Oke geng. Yang ini pun strike lagi geng.
kirung-kirung, geng. Boleh lah, lepaskan balik lah. Seperti yang aku janjikan, hari ni aku berkongsi lagi, geng. Satu barang ataupun satu peralatan. Okay, korang nampak tak yang merah-merah ni? Okay, yang merah ni, ini nama dia pelepas umpan. Ada nama bahasa Inggeris dia, aku tak ingat, geng. Okay, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil pelepas umpan lah, geng. Okay, macam ni. Kita akan cangkuk mata kail yang dekat sini. Ini umpan aku. Cangkuk dekat sini. Okay, dia akan jadi macam ni, geng. Apabila batu ladung ni jatuh je cecah air, dia akan hentam ni. Bila dia hentam ni, automatik mata kail tu buka. Nampak, geng? Macam tu. Okay, cuma satu je kelemahan dia, geng. Okay, yang ni panjang. Okay, sekejap. Panjang perambut ni lebih kurang. Okay, tengok ni. Ni punya main line. Nampak perambut mata kail tu dekat sini juga, geng. Tapi bahagian dalam. Okay. Lebih kurang setengah depa lah, geng. Okay, lebih kurang setengah depa. Separuh lah, separuh. Nampak? Sama panjang dengan perambut mata kail, geng. Nampak? Dia akan jadi satu macam ni. Okay. Tujuan dia, geng, masa kita membuat belingan, perambut umpan ni dia tak terbuka lah. Okay. Kadang-kadang kan masa kita buat belingan, umpan berpusing-pusing dekat atas kan. Kadang-kadang perambut mata kail tu dia naik di atas, dia berbelit dekat atas. Jadi kalau kita menggunakan alat pelepas umpan ni, mengurangkan tapi bukannya confirm dia tak terlepas masa kita baling, tak. Kadang-kadang terlepas juga, geng. Kebiasaannya teknik untuk guna ni, kita guna teknik gantung lah, teknik gantung. Kalau main leret atas pasir ni, kadang dia automatik tu buka sendiri. Tu masalah, itu yang kelemahan dia lah. Tapi kalau kita setting cantik, baik, kita kendalikan, insya-Allah mungkin alat ni sangat-sangat membantu, geng. Okey, mungkin ada yang tak yakin benda ni kan. Kadang masa nak baling tu, dekat udara dia terlepas sendiri kan, terlalu sensitif sangat benda ni kan. Dia kena angin pun dia dah terbuka. Okey, cara dia, geng, tengok. Nak perasan yang putih-putih tu? Yang itu aku ikat dengan getah, geng. Getah ni, getah ikat umpan ni. Yang ni lembut. Jangan guna ikat getah yang ikat air tu. Itu memang kuat sangat lah. Nanti dia tak tendang pula benda ni kan. Okay, bila kita cangkuk umpan tu dekat sini, mata kail tu dekat sini kan, nampak? Dia akan tendang. Dia akan tariklah mata kail tu. Dia sensitif sikit lah. Dia lembut. Nampak? Dia lembut macam ni kan. Okay, bila kita gantung
umpan tu dekat sini nanti. Sangkut mata kail umpan tu dekat sini. Dia akan grip sikit lah. Tapi sampai air macam biasalah. Ini dia tolak je, air cecah je. Dengan impak yang kuat, jatuhan yang kuat, dia akan tendang ni. Sap. Automatik mata kail kita tercabut. Mata kail umpan tu tanggal daripada ni. Okey. Penting juga geng guna getah umpan ni. Dengan ni. Okey. Benda ni dengan ni main peranan. Kalau mana yang takut umpan tercabut ke tertanggal ke masa baling tu kan. Yang ini geng. Ikat dengan getah. Ikat dia, matikan. Tapi jangan terlalu banyak getah lah, nanti dia kuat sangat kan. Agak-agak lah. Kita agak-agak. Geng, tunjuk sekali lagi geng. Okay, nampak ni. Ni yang aku dekat getah geng. Nampak. Okay. Dia walaupun kita dah ikat getah, dia tetap lembut geng. Dia tetap sensitif juga. Tapi masa kita baling insyaAllah, kalau kita dah ikat macam ni, getah ikat umpan tu kan, dia takkan, masa kita baling dia takkan buka lah. Kecuali kalau kita impak dia dekat dalam jatuhan tu dekat dalam air, dia akan tendang ni geng. Ni dia sensitif sikit lah, dia lembut. Nampak? Okay. Kita kena modified sikit lah. Pastikan yang merah ni dia terbuka macam ni sikit geng. Jangan rapat macam ni. Kalau rapat macam ni susah lah. Biar dia terbuka macam ni. Okay, dan satu lagi geng, tali ni biar lurus sama geng sama rata dengan leader ni. Nampak? Okay, aku nak turunkan sikit. Okay, macam mana aku boleh dia sama. Yang mula-mula awal pagi tadi aku tunjuk, aku sambung terus dekat dengan hujung main line kan. Yang ini tak. Yang ini boleh adjust geng Yang ini boleh adjust. Nampak ni. Aku masuk dengan getah ni kan. Ini boleh adjust. Ini boleh adjust. Nampak? Tarik yang ni, turun bawah ni kan. Kalau perambut aku panjang sampai atas lah, sampai dekat main line tu. Ni perambut aku ngam-ngam, cuncun macam ni. Nampak geng? Dia sama-sama lurus dengan leader ni. Leader. Okey? Nampak geng? Okay, jom kita baling. Okay, settle. Okay geng. Cukup sudah untuk pemancingan kita ni geng. Alhamdulillah, awal tahun 2026 ni kita dapat lesen yang pertama. Tapi untuk misi kita belum tercapai lagi geng. Misi mencari gerong belang belum tercapai lagi. Alhamdulillah, hari ni ada rezeki juga. Okay, boleh dikatakan bagi aku mantap jugalah ikan mayong Alhamdulillah. Okay, rezeki untuk hari ni. Tu dah. Lama tak kena mayong geng. Ini kalau masak kari, asam pedas kan. Kuah kasih pekat sikit geng. Wow. Alhamdulillah. Okay geng. Alhamdulillah, sedikit sebanyak hari ni aku ada berkongsi berkenaan dengan alat pelepas umpan tu. Ada nama dia dalam bahasa Inggeris tu, aku tak ingat lah. Biasa yang guna alatan macam ni sebelah-belah Mat Saleh lah kan, belah-belah Eropah macam tu guna alat ni. Dia kalau tak silap aku ada 3 jenis tu. Satu dia macam payung tu, satu lagi dia lebih kurang macam yang aku tunjuk tadi tu geng.
Dia ada 3 jenis kalau tak silap. Nama dia pun macam ada lain-lain sedikit lah, beza-beza sikit nama dia. Tapi dia punya konsep dia sama juga untuk pelepas umpan. Masa kita baling, umpan tu dia tak naik ke atas kan. Pecah je air, dia terbuka pop, macam itulah lebih kurang. Tapi itulah, kadang-kadang ada masa-masa dia juga umpan tu dia terlepas masa sendiri, geng. Pasal tu tadi yang kali kedua tu aku tunjuk, aku ikat dengan getah yang warna merah tu. Aku ikat dengan getah, ikat umpan tu bagi dia akan pegang mata kail tu lah masa paling. Jadi alhamdulillah menjadi, geng. Tapi jangan terlalu ikat ketat sangat lah, takut dia nanti dia mata kail tu tak terbuka kan. Tu je. Macam mana pun alhamdulillah, misi hari ni berjaya untuk menaikkan ikan mayung. Cuma misi yang sebenar mencari kirung belang tak tercapai, geng. Okey, macam biasa untuk peralatan aku hari ni, kalau korang berminat untuk membeli peralatan memancing ataupun peralatan-peralatan yang lain, aku ada sediakan link dekat Shopee, link Shopee dekat video ni, korang boleh tengok. Okey, yang ingin membeli seperti baju Shimano, cap Shimano, spek mata Shimano ke, ataupun kasut Shimano, korang boleh tengok dekat link ni juga. Ataupun kedai-kedai pancing yang berhampiran, okey, yang ada menjual peralatan Shimano, korang boleh tengok, geng. Okey, macam mana pun, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mantap.